Ada soalan lain? Fadilat baca surah Waqiah menyebabkan tidak fakir. Hadis tidak dhaif lah masalah ni. Dhaif. Namun jika seorang itu melazimi surah Al-Waqiah atau apa-apa surah di atas bacaan dia, pemilihan untuk diri dia baca, tidak menjadi masalah untuk dia. Seperti mana seseorang suka membaca surah Al-Mulk, walaupun surah Al-Mulk ada fadilatnya, ataupun seorang yang mengulangi suratul Fatihah, selagi mana dia tak kata pagi-pagi mesti baca surah Fatihah 40 kali, dia tak kata, tapi dia amalkan. Umpamanya kata dia baca 7 kali Fatihah ataupun 10 kali Fatihah setiap waktu pagi, kerana dia mengetahui Fatihah itu ummul kitab, Fatihah itu merupakan syifa dan macam-macam, dia baca, tidak menjadi masalah. Karena di kalangan para ulama, hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sendiri, dia ada surah-surah dan ayat-ayat yang tentu yang mereka baca walaupun tidak ada dalam hadis untuk amalan mereka, kerana mereka tahu ayat ataupun surah itu memang ada fadilat yang asal, cuma dia tak sebut bilangan sahaja. Seperti Fatihah umpamanya, jika satu orang tu sakit lalu dia baca Fatihah berulang kali, katakanlah dia sakit, setiap hari dia baca 7 kali Fatihah untuk diri dia ataupun 10 kali Fatihah, boleh ataupun tak boleh untuk dia buat. Tapi dia tak payah kata Nabi kesuruh 7 kali ataupun dia buat untuk diri dia, kerana itu terpulang pada, mungkin dia buat 7, mungkin dia nak buat 10, dia boleh amalkan untuk diri, tidak menjadi masalah di dalam hal yang seperti itu. Kerana hatta di kalangan para ulama salaf, hatta Ibn Taimiyah dan seumpamanya, mereka ada kadang-kadang mereka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, dia baca benda tu 40 kali, walaupun tidak ada riwayat yang kata 40 kali, tapi dia baca untuk diri dia. Dia tak kata hendaklah kamu semua kena baca macam aku 40 kali, dia amal untuk diri dia. Satu orang yang melazimi, katakanlah satu hari dia istighfar 300 kali, Nabi tak pernah kata mesti 300, tapi kalau itu yang dia lazimkan untuk diri dia, tidak mengapa untuk dia, tidak mengapa.